Assalamualaikum guys. Jumpa kita lagi dalam channel Luqman Rahman guys. Okay guys, hari ni konten aku nak upgrade motor Ford Race 350 aku ni daripada box 35 liter ke 65 liter guys. Aku baru beli daripada Shopee. Aku nak tukar, aku baru nak unboxing, tengok apa dia yang dia bagi. Jadi jom guys, kita ni. Ni sebelum ni box aku macam ni guys. Aku nak tukar box yang macam ni 60 tak, dia kecil sangat sebab aku dah plan nak pergi camping dengan motor guys. Couple ride. Jadi aku dah order dah box ni. Cuma aku dah buat stiker sikit lah Okay guys, okay. Sekarang guys, kita buka box ni guys. Pakai 65 liter guys, besar. Ni kita buka. Okey, bagi kunci ni. Tapak dia ada dekat bawah guys. Kita buka. Tapak dia ada dekat bawah. Kita kena buka tapak dia kunci dulu guys. Kunci tapak ni. Tapak dia, kita nak pasang tapak dia dekat. Okay guys, ni tapak dia. Jom, sekarang kita nak masukkan tapak dia dekat sini guys. Okay, kita buka dulu. Okay, kita buka box lama dulu guys. Box lama ni kecil sangat kan, kita nak guna. Aku dah pasang buat wiring untuk ni. Siap, kita buka. Dan tapak lama. Okey, kita nak masuk tapak baru guys. Tapak baru ni aku tak tahu dia ngam ke tak ngam, macam mana nak bagi ngam eh. Oh, dia ada kaki bawah ni kot. Setelah tu dia bagi tadi kaki dia semua kat sini guys. Buka kaki dia. Kaki dia mungkin kena pasang kat bawah kot. Okey, dia pasang kat bawah cun ni, boleh masuk guys kaki. Okey. Bagi washer lah dah. Tapak ni tak boleh. Kalau pakai tapak ni dia boleh ngam. Boleh juga guys. Tapak ni pun boleh ngam kot. Tengok. Aku kena pergi ngam dulu tengok macam mana. Tapak ni ngam, aku pakai tapak ni tu sebab dia lubang dia tu macam jauh sikit so lubang dia macam tak boleh ngam. Lubang belakang ni boleh ngam guys. Boleh ngam. Lubang belakang ni boleh ngam. Bawah ni tengok lah. Boleh pasang masuk terus kalau kata macam tu. Belakang ni alhamdulillah ngam cantik. Dia tak ngam sikit Dia macam tak cukup tinggi Bang tak ngam sikit je.
Balik dulu. Dan cari lubang yang paling ngam ni. Lubang paling ngam, paling ujung ni. Tak ngam. Saya lengki dia bagi. Balik dulu. Saya letak ngam sikit lubang tu. Tak ngam sikit je. Kena cari lubang yang ngam tu. Lubang ni dia tak berapa ngam. Kau kena buat lubang sikit bagi dia besar. Sebab kalau kau ambil depan tu, boleh ambil yang ni. Cek ni yang tu depan kau boleh ambil tu. Mau burung tu bang. Yang ni boleh ngam bawah ni. Yang bawah ni aku rasa boleh ngam lah. Skru ni bagi skru macam mana aku tengok. Ngam. Pasang yang bawah dulu. Bawah ni boleh ngam, okey. Kita try tengok dulu kan. Pak kakak. Pak kakak. Bawah ni okey guys, ngam. Boleh pegang balik. Tapi yang atas ni aku nak ikat ni. Dia tak berapa ngam sikit. Yang ni depan sikit ni rapat rasa. Cantik lubang tu aku kena adjust sikit Makaya. Kalau aku tak adjust dia tak boleh masuk lubang tu sikit. Lubang belakang ni. Umur bila lah. Sebab apa dia lubang tak banyak dekat dia punya ni tapak ni guys. Kena adjust Jadi aku rasa aku kena adjust, modify sikit. Kalau aku nak buat lubang, aku nak ambil lubang tu. Macam ni yang paling jauh yang boleh aku dapat lubang ni je lah. Ni aku kat center dah. Kena adjust lubang ni guys, kena tambah kot lubang. Sebab yang lain pun tak dapat. Kena bagi dia belakang sampai macam ni. Okey, jadi aku kena tebuk sikit kat sini. Aku kena tebuk bagi besar kat sini sikit. Bau. Aku marking dulu guys sini. Marking kat sini. Sini. Nak adjust buat lubang guys. Mai. Kena tebuk sikit lah kat sini. Abah. Tali bulu basah betul apa? Tak lepas motor ni. Aku drill. Nak beli motor drill lagi. Lubang belakang ni sikit je tak lepas. Sikit ni. Masuk lubang ni dia tak lepas tau. Dia mana? Dia pergi mesin. Aku lepas dah. Madrid balik, Madrid. Madrid balik. Kita bagi tembus juga. Kita adjust sebelah je dulu tengok. Tak mau lepas. Pakai lubang besar sikit pula. Lepas skru. Lepas dah skru je.
Tinggal lepas laluan skru tu okey dah. Sikit lagi. Sudah bang. Baik, sikit lagi. Siap Amirah. Dah lepas dah kot. Lepas dah guys. Okey. Umi balik please. Okey, kita try yang skru atas ni dulu. Penting. Kalau atas keluar okey, baru skru lain baru okey. Okey, cantik tengok guys. Cun. Center lebih kurang sama dah kan. Ujung ni, ujung ni. Cun ya. Cun. Okey, cun. Masuk dia elok. Okey, kita sekarang naik dia. Okey guys, kita masuk ni. Dia tak payah buh kaki dah tu. Dia terus ada skru washer, kita ikat terus kan. Ni kalau dia cun sikit lah. Okey, cun. Yang ni sama ada kita nak pakai yang ni atau kaki tu. Kita tengok right side, kita adjust tengok macam mana. Sama ada kita pakai kaki tu. Tak cun kaki susah. Okay ni, dia bagi tapak ni kan. Kita boleh adjust pakai tapak ni ataupun ni. Tengok yang mana yang lebih sesuai. Tapak ni kita buka atas ni skru macam ni. Sama kok. Ni tapak ni pun boleh pakai kak kalau nak buh. Pintu kalau tak payah buh dah tapak. Merah jangan nak main tu. Salam. Okey. Merah nampak skru satu lagi tak? Tu tu ambil tu. Kita pakai tapak ni lagi cun. Nampak nut. Ya ada nut dalam ni. Cukup dia bagi semua. Ambil nut tu. Tu dia. Ada di sana. Allah satu siap guys. Tolak skru tu kan. Tolak. Okey guys. Kita adjust. Sekejap ya, simpan ni balik. Tapak cun lah, cun je. Cantik nampak cun. Masuk. Tu. Kita bagi spanner guys. Untuk tahan je. Spanner untuk tahan ni. Dia pakai lock screw lock. Screw lock ni dia tak akan longgak dah balik dah. Lagi sikit dulu. So kita nak adjust sama balik.
Okey, cun dulu. Oh, saya cuba kejap je. Okey, baru kita ikat kejap. Okey. Okey, jadi kita bawa dia adik. Duk. Cun lah masuk lubang ni. Okey, cantik. Yang bawah ni kita pakai ni. Okey. Oh, tak kena apa. Okey. Okey, ya, kita masukkan bok. Ya, senang je masuk bok dah. Cun lah bok. Okey. Getah tu pergi elok. Ada getah tu. Cun. Tu. Cantik ya. Dia macam goyang sikit lah macam ni. Itu mungkin kena tapak tu, kena adjust tu. Tengok tak? Tengok macam ni kan. Buat ni dia nak longgar. Tak steady aku kena check tau. Sebab apa dia longgar ni kena buka. Kena ni ambil tu drain tengok ni. Ni mungkin lagi dia kejap. Ini nombor 10. Okey, cun. Kejap ni. Ambil spano tadi sikit. Dia kejap. Bila kerja tu dia kejap. Okey. Okey, tak goyang dah. Okey, aku akan adjust sikit-sikit lagi. Spano aku ikat pakai 10 mm lagi aku rasa. Nak kena elok sikit ni. Tapi okey lah, dia tak longgar lah. Sebab ni aku mungkin aku adjust tengok apa lagi. Aku tengok apa yang patut dia adjust. Okey. Okey guys. Tu yang ni lebih lah. Mungkin kita kena simpan sikit. Dia akan bagi. Saya tak mau miss tu salah lagi. Tengok. Macam ni lah. Tu lihat. Okey guys. Ya. Okay, siap lah bawa aku. Sebelum ni aku ada ni sandak ni guys. Senang orang belakang selesa sikit sandak. Okey. Cun guys. Kau pasang. Okey, bagi hampa cun tak? Baru forest aku dulu aku pakai bawang kecil lah. Pakai besar baru nampak kabar sikit lah. Lagipun aku nak bawa barang banyak. Tapi mungkin kelajuan dia akan kurang sikit lah daripada biasa. Tapi aku nak bawa sebab nak pergi camping guys. Kan? Nak bawa barang. Jadi aku pakai bawang macam ni senang. Dalam dia besar kan. Oh, steady besar. Ni aku boleh bawa barang-barang camping. Anak aku boleh masuk dalam ni guys. Apa nak bawa putus? Harga box ni dalam 300 je guys. Aku beli dalam 300 je. Sebab ini pakai aluminium, aku pakai yang plastik lah. Tapi besar okey lah. Aku pakai, aku tengok try tengok pakai kejap. Okey. Macam ni lah. Aku bawa stiker DJI tu guys. Timur nak besar sikit. Okey guys. Okey guys. Okey, sampai sini saja aku punya DIY box 65 liter. Tukar daripada 35 liter ke 65 liter QJ Motor Forest. Macam ni lah rupanya guys. Okey guys, jumpa lagi guys. Okey guys, yang mana baru singgah kat channel aku ni guys, jangan lupa guys subscribe, share dan komen guys. Okey, jumpa lagi next content guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.